Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 2 bagi kursus Integriti dan Anti Rasuah set 3/1. Hari ini kami akan membentangkan kajian kes kami yang berkaitan skandal BMF pada tahun 1980-an yang dianggap sebagai salah satu skandal kewangan terbesar dalam sejarah Malaysia. Skandal ini berlaku apabila BMF memberi pinjaman yang sangat besar kepada beberapa syarikat tanpa jaminan yang mencukupi. Lebih mengembangkan, terdapat pegawai yang memalsukan laporan kewangan untuk menutup kerugian sebenar. Tindakan ini mencerminkan kegagalan integriti dan penyalahgunaan kuasa dan sektor perbankan. Akibatnya, bank mengalami kerugian besar dan reputasi kewangan negara turut terjejas. Oleh itu, skandal ini menjadi pengajaran penting tentang kepentingan integriti, ketulusan dan kebertanggungjawaban dalam sistem kewangan. Skandal BMF 1980 berlaku apabila anak syarikat BBNB di Hong Kong terlibat dalam pemberian pinjaman besar sehingga menyebabkan kerugian 1 bilion US dollar. Beberapa syarikat hartanah gagal melunaskan pinjaman mereka mengakibatkan BMF dan BBNB mengalami kerugian kewangan yang besar. Skandal ini diburukkan lagi dengan pembunuhan kejam terhadap Jalil Ibrahim, seorang pegawai audit yang sedang menyiasat kes ini. Pembunuhan ini dipercayai berkait rapat dengan siasatan kewangan yang sedang dilakukannya serta wujud cubahan untuk menutup salah laku dalam skandal BMF. Kes ini membawa kepada penubuhan jabatan kuasa penyiasatan khas oleh kerajaan dan mencetuskan krisis keyakinan terhadap institusi perbankan milik kerajaan. Beberapa faktor utama yang menyumbang kepada skandal BMF yang merupakan salah satu skandal kewangan terbesar dalam sejarah Malaysia. Pertama sekali, skandal ini berlaku disebabkan kelemahan dalam pengurusan dan pengawasan terhadap operasi BMF yang berlaku di Hong Kong. Sebagai salah satu anak syarikat Bank Bumiputera Malaysia Berhad, sepatutnya BMF mengawal dengan teliti. Tetapi pada waktu itu, sistem checks dan balance tidak berlaku dengan baik. Banyak keputusan penting seperti keputusan pinjaman berskala besar diluluskan tanpa sebarang analisis risiko yang teliti. Pengawasan yang longgar ini membuka ruang kepada salah laku, penyalahgunaan dan juga ketirisan maklumat dalam proses kelulusan pinjaman. Faktor kedua ialah wujudnya rasuah dan penipuan dalam organisasi. Beberapa pegawai terlibat dalam menerima imbuhan untuk meluluskan pinjaman walaupun laporan keuangan tidak dipenuhi. Laporan keuangan ini juga dimanipulasi sehingga pihak pengurusan tidak mendapat gambaran sebenar tentang maklumat syarikat peminjam. Amalan ini menyebabkan maklumat keuangan dimanipulasi sehingga menggunakan maklumat palsu, seterusnya menyukarkan pengesanan awal masalah. Punca ketiga ialah manipulasi laporan keuangan. Maklumat sebenar tentang syarikat. Maklumat sebenar. Punca ketiga ialah manipulasi keuangan syarikat. Maklumat sebenar tentang kedudukan syarikat tidak diberikan dengan tepat, malah ada yang sengaja mengubah bagi menampakkan keadaan syarikat dalam keadaan yang stabil. Disebabkan maklumat yang tidak tulus ini, BMF meluluskan pinjaman berskala besar tanpa mengetahui risiko sebenar yang mereka hadapi. Kesannya berlaku salah anggaran risiko sehingga menyebabkan kerugian yang besar apabila peminjam gagal membayar balik pinjaman. Kesimpulannya, ketiga-tiga punca ini saling berkait dan bersama-sama mencetuskan kelemahan dalam pengurusan serta kawal selia BMF. Gabungan kelemahan inilah yang akhirnya mencetuskan skandal kewangan terbesar dalam sejarah negara kita. Sekian, terima kasih. Seterusnya, berkaitan kesalahan skandal BMF 1980 di mana kesalahan ini tertakluk di bawah Akta Pencegahan Rasuah 1961. Kesalahan yang berkaitan dengan memberi dan menerima rasuah, penyalahgunaan kedudukan dan tindakan berkonspirasi. Skandal ini berkait dengan tindakan memanipulasi institusi kewangan. Skandal ini juga tertakluk di bawah Kanun Kesiasaan Malaysia iaitu Seksyen 420 yang berkaitan kesalahan menipu dan secara tidak sengaja mendorong seseorang menyerahkan, mengubah dan memusnahkan harta. Kedua-dua undang-undang ini membawa hukuman penjara, denda atau kedua-duanya sekali. Kesalahan yang ketiga ialah kesalahan di bawah Akta Syarikat 1965, Seksyen 132 dalam kurungan 1 meluluskan pinjaman tanpa penilaian risiko. Perkara ini akan menyebabkan syarikat terdedah kepada kerugian kewangan. Seksyen 132 dalam kurungan 2, penyalahgunaan kuasa, iaitu dia akan menggunakan kuasa itu terhadap kepentingan peribadi dan membuat keputusan yang merugikan syarikat ataupun pemegang saham. Kesalahan yang keempat ialah kesalahan di bawah Amla Seksyen 4 dalam kurungan 1, pengubahan wang haram. Melibatkan diri dalam transaksi daripada sumber haram, menyembunyikan atau menyamakan identiti pemilikan ataupun asal usul dana, memindahkan wang ke akaun luar negara bagi mengelakkan pengesanan.
Seterusnya, saya akan menjelaskan implikasi skandal BMF dan bagaimana skandal kewangan terbesar Malaysia pada waktu itu memberi kesan kepada 3 peringkat utama, iaitu individu, organisasi dan negara. Pertama adalah implikasi kepada individu. Pegawai audit BBMB Aurelia Hamzali Ibrahim menjadi mangsa ketika menjalankan tugas penyiasatan di Hong Kong. Kejadian pembunuhan beliau bukan sahaja mengejutkan negara, tetapi menunjukkan bahawa pegawai integriti berdepan dengan ancaman keselamatan apabila mencuba untuk membongkar penyelewengan berskala besar. Selain itu, ramai pegawai bank turut terjejas reputasi dan kerjaya apabila mereka dikaitkan dengan skandal walaupun mereka tidak terlibat dalam keputusan pinjaman. Seterusnya ialah implikasi terhadap organisasi. BBMB mengalami kerugian yang sangat besar, dianggarkan sekitar 2.5 bilion kerana pinjaman kepada Caring Group gagal dibayar. Disebabkan jumlah kerugian ini terlalu tinggi, kerajaan terpaksa melakukan bailout, iaitu proses menyelamatkan sebuah institusi menggunakan dana awam supaya bank itu tidak jatuh dan tidak menjejaskan kestabilan sistem kewangan negara. Selain beban kewangan, skandal ini juga mendedahkan kelemahan kawalan dalaman, audit dan tadbir urus sekaligus merosakkan imej BBMB di peringkat tempatan dan antarabangsa. Akhir sekali, ialah implikasi terhadap negara. Disebabkan BBMB merupakan sebuah GLC, kerugian BMF memberi kesan langsung kepada kedudukan kewangan negara. Kerajaan terpaksa menggunakan wang rakyat untuk menampung kerugian dan ini menimbulkan persoalan tentang kebertanggungjawaban serta ketelusan pengurusan dana awam. Skandal ini juga menurunkan keyakinan rakyat terhadap institusi kewangan dan mencetuskan persepsi negatif dalam kalangan pelabur asing terhadap Malaysia, terutamanya dari aspek integriti, pengawasan dan tadbir urus. Bagi menangani isu integriti dan rasuah dengan berkesan, beberapa langkah strategik perlu dilaksanakan. Antaranya ialah mempertingkatkan kawalan dalam institusi kewangan. Langkah ini untuk memastikan setiap transaksi dipantau dengan teliti untuk mengelakkan berlakunya penyelewengan dan mempertingkatkan ketelusan dalam pengurusan kewangan. Seterusnya, melaksanakan audit bebas secara berkala. Audit bebas yang dilakukan oleh pihak luar dapat mengesan kelemahan sistem yang mungkin tak disedari oleh pihak dalaman dan dapat memastikan institusi tersebut mematuhi semua standard dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ialah mempertingkatkan kempen dan program kesedaran. Usaha ini mampu membuka mata masyarakat betapa pentingnya dan bahayanya rasuah dalam kehidupan. Dengan adanya program, latihan dan penyebaran maklumat di media sosial secara berterusan, individu mampu memahami peranan mereka dalam mencegah salah laku. Secara tak langsung, ia mampu membentuk masyarakat yang lebih peka, beretika dan tegas dalam menolak sebarang bentuk rasuah. Baiklah, saya akan menerangkan bagaimana untuk kita mengatasi masalah seakan skandal BMF. Yang pertama adalah cadangan reformasi dan peningkatan tadbir urus. Reformasi BMF fokus kepada meningkatkan pengawasan ketat anak syarikat luar negara dan mengukuhkan etika dalam kewangan. Meskipun ada tuntutan RCI, kerajaan hanya menggunakan laporan jawatankuasa penyiasat untuk siasatan. Yang kedua adalah pendawaan dan tindakan undang-undang. Tindakan undang-undang masa depan perlu fokus pada accountability individu pengurusan atasan, kerjasama rentang sepadan untuk mulut pelaku dan kuasa regulasi BNM yang pantas untuk mendeda dan menghukum. Dan akhir sekali adalah perubahan jawatan kuasa kesihatan. Jawatan kuasa penyiasat menentukan punca skandal, mendedahkan fakta kepada umum melalui laporan dan memberi rekomendasi reformasi untuk memperketatkan undang-undang serta tadbir urus bank. Pengajaran yang boleh diambil daripada skandal BMF ini adalah pihak berkuasa seharusnya memberi perlindungan yang sewajarnya kepada pihak yang memberi maklumat penting agar keselamatan mereka lebih terjamin. Sebagai contoh, seorang pakar audit iaitu Jalil Ibrahim telah ditemui meninggal dunia ketika menjalankan tugas pemeriksaan audit ke atas operasi BMF di Hong Kong. Yang kedua, pihak kerajaan hendaklah meneliti risiko-risiko yang bakal dihadapi oleh sesebuah firma sebelum memberi kelulusan untuk menjalankan operasi di peringkat antarabangsa. Yang ketiga pula, pihak perbankan seharusnya menilai terlebih dahulu keupayaan sesebuah pihak untuk membayar balik pinjaman sebelum meluluskan pinjaman itu kepada pihak tertentu. Dan pengajaran yang terakhir adalah sesebuah badan kerajaan yang telah ditubuhkan untuk menjalankan tugas mengurus dana awam perlulah menitik beratkan sifat accountability dan juga ketulusan dalam menjalankan tugas agar semuanya berjalan dengan lancar. Kesimpulannya, skandal BMF menunjukkan bahawa kelemahan tadbir urus, pengawasan yang tidak berkesan dan juga pemberian pinjaman tanpa penilaian risiko yang teliti boleh mencetuskan kerugian yang besar serta mengurat kestabilan sistem kewangan negara. Skandal ini turut mendedahkan campur tangan politik dan unsur rasuah yang merosakkan integriti institusi kewangan. Tragedi pembunuhan pegawai audit iaitu Jalil Ibrahim menunjukkan betapa serius dan kompleksnya salah laku yang berlaku ini. Oleh itu, kes ini menegaskan keperluan untuk memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan ketelusan dan serta memastikan setiap keputusan kewangan dibuat secara beretika dan juga bertanggungjawab bagi melindungi kepentingan negara. Sekian, terima kasih.